Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Okay, sebenarnya setelah sekian lama, ini adalah video pertama saya untuk YouTube saya jalan balik. Saya tak rasa saya boleh edit video ni. Jadi saya akan buat one shot video sahaja untuk aktifkan kembali akaun ni di sini dekat YouTube ni. Actually saya dah bercita-cita bukan saya dah jadi saya dah bercita-cita nak jadi YouTuber ni daripada tahun 2015, tapi tak ada kekuatan. Kadang-kadang dah beli barang, dah beli peralatan, dah beli tu semua, tapi saya tak ada kekuatan nak nak buat YouTube video tu. Saya tak ada kekuatan lagi. So dengan keadaan saya tak sihat, so saya rasa ini adalah peluang untuk saya kiranya memberi nafas kedua kepada YouTube channel saya ni. Cuma kali ini saya akan tampil berbeza sedikit, di mana saya akan cuba menunjukkan diri saya sendiri ini bagaimana. Okey, kepada yang baru saja menyertai YouTube channel saya, welcome to my channel. Kepada followers, kepada kawan-kawan lama, kawan-kawan sejati, sahabat saya dari syurga, terima kasih kerana hadir dalam hidup saya. Saya sangat menghargai kawan-kawan saya yang menyokong saya dalam apa jua yang saya lakukan. Saya telah berubah-ubah bentuk dan jadi macam-macam jenis orang, dan sesiapa yang follow saya tahu saya melalui fasa-fasa di mana saya berubah-ubah macam chameleon, dan selalu juga bermula kembali di titik yang paling bawah. Dan saya yakin juga kepada mereka yang pernah follow saya di social media lain, di media sosial lain maksud saya, tahu tentang apa yang saya alami selama ini, tahu berkenaan dengan sakit saya, di mana saya adalah seorang penyakit mental. Yes, saya adalah seseorang yang mempunyai bipolar disorder type 2 dengan anxiety disorder. Jadi saya tak tahu saya cakap betul, saya cakap ngarut je ni, tak apa, saya cakap je. Okay, saya nak cakap kat sini, apa benda saya dah cakap ni saya pun tak tahu, tapi tak apalah, kita bantai je. Sebab saya nak buat one shot video je. Saya tak nak edit. Saya penat nak edit. Saya takut saya tak edit nanti simpan je dalam telefon. Okay, jadi kepada kawan-kawan lama itu, kepada yang baru saja follow saya, yang baru saja mengikuti YouTube ni, mungkin daripada kesan daripada bukan serpihan lah, mungkin kesan daripada limpahan daripada fenomena Norah ataupun Malzan, Iqmal Nur dan Harzan lagi. Terima kasih dan selamat datang, selamat mengenali diri ini. Ingat kena skrin mati, rupanya ni matikan sekejap. Okey, selamat mengenali diri ini. Nama saya Kak Elin. Saya dah ada anak 6 orang dah. Saya ginilah orangnya. Kadang-kadang macam tu, kadang-kadang macam ni. Kalau mak saya panggil kluk-klek, saya anak kluk-klek. Saya memang bertukar-tukar. Jadi tujuan saya buat video hari ini ialah, pertama sebab saya nak rasmikan, nak beri balik nafas baru dekat YouTube channel saya ni. Mungkin saya akan buat podcast lepas pada ni, mungkin juga tidak, mungkin juga ya, tapi tak tahu lagi. So mungkin kita perlu berhadapan dengan segala kemungkinan. Okay, saya cadang lah nak buat konten jugalah dekat YouTube ni kan, setelah lama dia berkubur, pingsan, koma seperti ni. Dan tujuan lain saya buat video ni ialah saya nak beri penerangan. Walaupun orang tak tanya, saya terangkan. Sebab saya tak sedar hati. Saya ada satu perasaan tak sedar hati, di mana saya takut ada orang yang salah faham. Apa yang saya sedang cuburi sekarang ialah dunia content creator video. Jadi saya harap yang mana kalau rasa selama ni kamu follow saya, kamu ikuti kisah-kisah saya,
kamu rasa saya ni orang yang begini, begitu, begini, and then suddenly kamu tengok konten-konten saya, lepas tu kamu akan terkejut. Di mana saya di sini, saya nak jadi real. Saya nak jadi real, sereal-realnya. Mungkin anda akan terkejut pasal saya. Terkejut. Tapi sebenarnya, kalau sesiapa yang kenal saya di luar lah, yang pernah bercakap di hadapan saya, yang pernah sembang dengan saya, adik-beradik saya, semua tahu perangai saya macam mana. Dia orang tahu perangai aku macam mana. Dia orang tahu. Cuma sekarang ni mungkinlah sebab penulisan-penulisan aku dekat social media, jadi mungkinlah orang lain mengenali aku dalam bentuk yang berbeza. Di mana aku juga selama ni pun agak narrow minded jugalah. Aku agak kata tertutup jugalah fikiran aku berkenaan dengan content creation, bagaimana orang buat konten, kenapa orang buat konten gini. Aku tak kata aku menyokong konten-konten negatif. Aku tak kata aku menyokong. Aku pun memang takkanlah kata ikut trend-trend yang mengarut. Tak. Tapi aku faham certain trend kena buat. Kenapa certain content creator buat macam ni, kenapa image diorang macam ni, kenapa diorang buat macam ni, aku dah mulai faham. Because this is the world of content creation. Dia macam orang buat drama TV lah. Dia ada genre-genre dia, dia ada trend-trend dia, apa yang tengah trending masa tu, apa genre dia, apa cerita dia. Okay? Jadi aku harap korang faham. Jadi kalau korang salah faham, lepas tu korang rasa aku ni tak sesuai lagi untuk di follow, tak apa, aku tak ada masalah. Aku tak ada masalah. Tapi sekarang ni aku nak cari jalan, sebab aku nak cari kekuatan. Kau tahu tak? Marah. Tak ada. Aku sekarang ni tengah cari kekuatan. Aku nak jadi orang yang aku. Macam mana benda aku cakap ni? Macam tak betul je. Tak, maksud aku ialah Aku dah penat weh. Aku penat. Aku masih sakit lagi. Aku doktor baru start ubat balik kat aku. Jadi aku pun sebenarnya nak trace juga perkembangan. Di mana adalah event-event. Yang ni aku tak boleh story kat sini lah. Benda-benda itu aku tak ada story kat sini. Tapi di mana aku tahu yang benda ni memerlukan aku beritahu doktor. Jadi aku dah beritahu doktor lah apa benda berlaku lah semua tu. Jadi doktor dah tahu. And then doktor kata, okay, this time dah sampai, you kena makan ubat. Doktor tu sampai pujuk aku awak try lah makan seminggu dulu. Kalau tak sesuai kita tukar ubat. Aku punya menolak punya lah alasan gitu gini, nanti saya makan saya tidur lah, apa benda, macam-macam alasan aku. Bukan apa, serius. Makan ubat ni tak best. Kau tak tahu betapa rasanya makan ubat psikiatrik ni macam mana tak. Jadi tak best. Jadi aku pun kata, tapi demi anak-anak aku kata tak apalah, aku cubalah demi anak-anak aku. Dan aku tahu juga bila once aku ambil ubat ni, aku takkan boleh berfikir macam dulu. Faham tak? Aku akan ada masa yang aku akan stuck fikiran aku. Aku tak tahu kesan dia pada orang lain macam mana, tapi kesan dia pada aku yang aku pernah rasa sebelum ni, kalau aku makan ubat ni, dia jadikan aku jadi macam stupor sikit. Bukan stupor lah, macam slow lah. Bila berfikir aku slow sikit. Aku tak boleh berfikir banyak, aku jadi sakit kepala. Even kecil-kecil argument pun aku jadi sakit kepala. Jadi bila benda tu berlaku, dia akan menyusahkan aku dari segi aku nak buat website, kerja-kerja website akan terganggu. Sebab bila aku start makan ubat, sebab aku kena berfikir, tahu tak, bila aku buat konten untuk website, konten untuk pendidikan, bahan PDP semua, aku akan cuba buat, tapi aku akan slow down. Aku tak boleh nak mampu buat macam konten macam biasa dulu, macam buat apa design yang banyak-banyak macam biasa. Tak boleh, aku tak boleh buat. Sebab ubat tu akan buatkan aku jadi stuck. Bila aku cuba fikir, dia jadi sakit kepala aku. Jadi macam kau duduk air tak? Itu yang aku boleh samakan. Jadi aku kena cari jalan lain untuk jadikan sumber pendapatan, sumber untuk menyara kehidupan aku sekeluarga. Dan aku rasa cara yang aku nampak sekarang ni ialah jadi content creator, di mana benda ni dah lama aku nak buat. Ini bukan pertama kali aku buat video. Kalau korang tengok, kau selak-selak video aku YouTube, aku dah lama dah. Aku dah lama dah buat. Cuma masa tu aku tak ada, orang kata, peralatan tak cukup, experience pun tak cukup, masa tak cukup, anak-anak kecil lagi. So aku macam tak cukup masa dah buat. So sekarang ni
Aku dah ada masa nak buat, dah ada keupayaan untuk buat, aku buat lah. Jadi aku rasa inilah benda terdekat yang aku boleh buat, yang aku mampu buat dalam keadaan fikiran aku yang masih sakit dan masih makan ubat. Aku sebenarnya bersyukur sangat, kau tahu tak? Aku tahu tak suka. Sorry lah, aku cakap sampel sikit lah. Aku bersyukur sangat aku ada kawan-kawan yang baik-baik weh. Kau tahu tak? Aku nak story juga tahu pasal hidup aku. Aku tak nak macam nak selubung cerita. Maknanya kau follow aku benda yang happy-happy je, benda ataupun benda yang galau-galau saja ke, yang sedih-sedih je ke. Aku tak ada. Aku sekarang ni aku nak jadi real. Mungkin adalah aku konten-konten aku yang aku akan ada buat lah benda-benda dengan family ke, jalan-jalan ke, adalah aku akan share lah benda tu. Tapi yang pastinya aku nak buat konten yang mana aku nak, kiranya aku nak jadi real. Aku nak jadi macam jadi macam Harzan. Tak adalah jadi macam Harzan. Aku tak boleh level dia weh. Dia tu ajak Syiro punya lawak weh. Apa macam Jeb sepatu. Aku bukannya orang yang lawak sangat. Aku pun bengis juga orangnya. Aku tak adalah berapa pandai nak ikut Ikhmal yang punya gila punya random tu. Aku pun tak sampai gila random macam tu lagi. Jadi aku cuma suka konten-konten creator macam mereka, macam budak viral, macam Najla. Macam aku daripada tak ikut budak-budak AI, aku ikut budak bash ni. Jadi aku nak jadi macam dia orang. Tapi aku tahulah aku takkan mampulah nak capai macam budak-budak. Aku dah umur 42 tahun weh. Anak 6 orang, 42 tahun, sakit mental pula tu. Okay. Jadi aku takkan mampu. Tapi aku cuba. Sebab aku rasa jugalah, satu, aku nak cari pendapatan dengan cara macam ni. Okay. Aku tahu aku ada kebolehan untuk bercakap. Aku ada suara yang baik untuk ialah mengulas sesuatu ke, jadi DJ ke, something macam tu lah. Tapi selama ni aku terpendam benda tu sebab kehidupan yang bukan setakat keadaan mental aku yang tak stable, yang mana aku tak boleh nak join benda ni, aku tak boleh buat benda ni, aku tak cukup keyakinan. Jadi sekarang ni aku rasa dah tiba masanya aku keluar daripada kepompong aku dan jadi diri aku sendiri, dan tunjukkan nilai-nilai macam serius lah pula. Tak adalah, aku tunjukkan diri aku. Berapa kali aku nak ulang benda ni weh. Penat korang dengar kan. Korang dengar lagi kau masih lagi melihat ke video ni? Tahniah, anda telah melapasi 12 minit pertama. Tak adalah. Okay. Jadi aku nak cari, mungkin aku nak buat live ke, live host. Yang live host tu korang dah tahu dah. Cuma mungkin ada sisi aku yang korang tak pernah tengok. Kadang-kadang aku menyanyi karoks ke, apa ke, certain kan. Mungkin yang tu lah, mungkin korang shock sikit lah kan. Yang mana follower aku macam lah ramai sangat follower sebelum ni. Tak adalah. Aku takut korang shock je lah. Aku harap korang support lah aku untuk kiranya aku punya venture, aku punya yang terbaru ni lah. Aku harap korang support aku, boleh tengok channel aku ni, dan berikan aku bukan kekuatan lah, berikan aku semangat. Aku perlu ni untuk anak-anak aku. Faham tak? Faham tak? Marah pula dah. Aku perlukan untuk anak-anak aku. Anak-anak aku dah lama dah hilang aku Anak-anak aku dah lama dah hilang aku. Aku tak ada dalam dunia diorang. Hanya dengan buat konten dengan diorang nanti aku akan buat konten dengan anak-anak aku tau. Bukan aku buat konten dengan aku seorang je. Aku plan lah nak buat konten dengan anak-anak aku, nak konten jalan-jalan. Tapi aku masih ada lah kerja hakiki aku yang buat website, yang sediakan kerja hakiki aku dengan Cikgu Fadli tu. InsyaAllah aku akan cuba buat. Tapi aku mungkin kena buat tengah malam. Sebab the only time aku boleh buat ialah tengah malam. Sebab siang aku akan tertidur. Ubat ni akan buat aku tertidur Jadi aku tak ada upaya untuk buat website tu pada waktu siang. Aku hanya boleh buat pada waktu tengah malam, pagi selepas aku habis live aku boleh buat. Kalau tak aku tak boleh buat. Otak aku memang jam gila. Cakap macam Gen Z je. Tak adalah. Itulah hakikatnya. Aku kena adjust otak aku sekarang ni dengan keadaan ubat aku. Jadi aku rasa inilah yang paling sesuai. Maknanya aku akan live, aku akan buat konten. Aku harap sangat korang boleh support aku. Kalau korang rasa macam nak bagi nasihat-nasihat kat aku, tak payah lagi lah. Tak payah.
Tak payah bagi nasihat kat aku. Cik, tak ada, serius. Aku kata kau tak payah bagi nasihat kat aku, sebab aku takkan boleh terima juga nasihat orang. Otak aku ni tak boleh terima juga nasihat orang. Tak payah, kau doakan je lah aku. Kau doakan aku. Kau kalau kau nak sokong aku, boleh boleh support aku, InsyaAllah. Itu kalau terus kau support, terus kau sokong, Alhamdulillah. Tapi tolong, aku harap sangat korang boleh faham journey aku. Aku tak nak ada salah faham, kata aku ni dah berubah, aku ni dah tiba-tiba gitu ke gini. Tak, aku memang ni lah aku. Kau tanyalah budak-budak yang yang kenal aku selama ni lah, yang kenal aku daripada aku zaman belajar. Aku main rollerblade, aku main skating, aku memang macam ni. Tapi yelah, kehidupan tu membuatkan aku menjadi seorang yang tertutup. Bukan tertutup, macam mana, seorang yang aku duduk dalam dunia aku je. Aku macam kawal diri aku sebolehnya, macam tutup, serkup, macam tak nak tunjuk diri aku yang sebenarnya. Sebab tak tahu, mungkin sebab aku sakit kot. Jadi sampai bila aku nak terus dalam keadaan duduk berkurung dalam bilik, tak keluar, buat kerja menghadap komputer, ngajak website, tak jumpa orang, takut nak berjumpa orang. Sampai bila? Tak kesian ke kat anak-anak aku? Aku kesian weh. Diorang ada majlis aku tak boleh pergi. Bayangkan sampai level macam tu, aku tak boleh jumpa orang. Aku trigger jumpa orang sampai aku takut nak jumpa orang. Sampai kan orang lalu depan rumah pun aku macam, abang tutup pintu bang, abang tutup. Aku sampai level tu, tak. Jadi di samping ikhtiar aku makan ubat, ini adalah juga ikhtiar aku untuk mencari kekuatan aku balik. Jadi aku harap dengan video yang aku ulang benda yang sama berkali-kali ni, aku harap kawan-kawan lama aku faham lah. Benda lah aku ni, dia orang tak tanya pun, aku yang sibuk nak explain. Okay, and then kepada rakan-rakan baru, rakan-rakan Jerome, rakan-rakan yang adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, mungkin yang datang daripada geng-geng Jerome, terima kasih kerana follow saya. Saya akan ada juga live dekat TT. Saya tak live lah kat YouTube ni. Macam tak best je, follower pun berketul je, kan? Jadi terima kasih kerana sudi untuk dah hadir ke YouTube channel saya. Boleh tekan subscribe. Tekan subscribe tu bawah tu, tolonglah tekan. Share that. Share video saya boleh tak share video saya please? Sedih tak? Aku sabar. Kau sabar dengan aku. Ingatkan makin makan ubat makin okey, makin gila dia orang cakap. Tak apa, aku memang gila pun. Tak apalah, sesuai lah perangai gila-gila dengan orang gila. Bolehlah aku jadi content creator gila. Jadi macam kata, content creator tu, kau kenal tak Kak Eileen tu? Yang content creator tu, yang gila-gila tu. Tak aku tak gila-gila, aku gila. Okey tak? Tepat tak? Content creator gila. Tak ada. Kau doakan aku boleh melalui keadaan aku ni. Kau doakan keluarga aku tabah. Kau doakan suami aku, Bronan, kuat untuk menghadapi isteri dia yang bertukar-tukar macam Camelia ni. Kau doakan anak-anak aku juga kuat. Okey? Aku rasa dah cukup panjang dah konten aku ni. Sebab aku bukan buat konten sekerat-sekerat ni. Aku kira buat konten panjang, aku bercakap dekat 20 minit. Aku takut kau boring. Nanti kan kau boring, kau tertidur ke depan video ni. Kau jangan. Tapi aku akan selalu lah kot keluarkan video-video macam ni, supaya aku mengisi masa lapang korang kan. Dah follow belum? Follow lah dulu. Tekan like, tekan follow, tekan share. Okay lah guys. Okay, see you. Thank you so much. I love you. Bye-bye. Assalamualaikum. Dah habis minit belum? Tak habis lagi? Dah tekan belum follow tu? Tekanlah follow.
Okay, sekian dulu daripada saya. Thank you sebab datang ke channel saya. Bye-bye. Assalamualaikum.